والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم افتح علينا حكمتك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا في التأويل. اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. Saya ambil Quran situ. Tu saya Hasan. Baik, alhamdulillah, kita semoga Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan kita dalam rahmat, insya-Allah. Alhamdulillah sentiasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kita tengok buku kita, insya-Allah, muka surat 9. Ini sambungan. Alhamdulillah. Baik, pelajaran yang ketiga, iaitu martabat dan cara mengambil bacaan Al-Quran. Ini adalah perkara yang kita mesti tahu, sebab kita yang membaca. Jadi martabat kita pada baca Al-Quran di tahap mana? Tahap yang pertama, tahap yang kedua, ataupun ketiga, ataupun keempat. Jadi ada ulama tajwid mengatakan bahawa ada 4 tingkatan baca Al-Quran, iaitu nama dia tartil, yang kedua adalah tahqiq, yang ketiga adalah hadar, yang keempat adalah tadwir. Itu nama-nama dia lah. Kadang bahasa Melayu tu ada lah. Baik. Jadi bacaan yang pertama, iaitu yang disusun oleh para ulama yang terbaik, iaitu tartil lah. Tartil. Tartil. Macam mana tartil? Yang dihuraikan oleh ulama mengatakan bacaan yang perlahan-lahan. Ini baca Nabi. Baca Nabi adalah baca perlahan. Baca satu-satu, satu huruf, satu huruf, satu huruf. Jelaskan huruf yang berbaris, jelaskan huruf yang berbaris. Huruf yang berbaris bertemu dengan sukun, jelaskan huruf berbaris bertemu dengan sukun, jelas. Huruf yang berbaris bertemu dengan sabdu, jelaskan huruf mati dan hidup semula pada sabdu. Jadi huruf yang menjadikan hak hukum mendatang. Hukum mendatang seperti mana izhar, mana bagi kepada izhar. Hukum mendatang kepada ikhfa, bagi hak kepada ikhfa. Jadi cara kita membaca iaitu tartilkan. Kerana
bunyikan jelas pada setiap sebutan. Tidak ada samar ataupun tidak ada kurang. Yang itulah yang kita nak betulkan tu. Iaitu bacaan macam mana nak bunyikan sesuatu. Baca Al-Quran, kalau baca tidak menyedari bahawasanya kesalahan, itu tak betul. Sudah jadilah tak payah baca Quran lah. Sebenarnya itu adalah kaedah kita belajar lah. Sebab itulah kita kena mencari atas perkara yang kita baca itu hak dia, hak apa dan mustahak. Hak dia seperti mana definisi yang kita belajar. Ilmu tajwid apa dia maksudnya? Iaitu mengeluarkan makhraj ataupun melahirkan makhraj dan memberikan hak dan mustahak. Itu dia maksudnya. Luas tu. Cerita tu kita dah cerita dah pasal 1 sampai 6 berkaitan dengan ilmu yang mesti kena tahu dan boleh tegur ataupun boleh memperbaiki saudara ataupun kita pada bacaan. Iaitu 6 perkara tu. Masih ingat tak? Yang pertama, mesti kena tahu makhraj. Makhraj pula terbagi kepada 5. Kena tahu tempat dia. Makhraj kat mana? Kalau makhraj baris, ada makhraj baris? Ada. Makhraj baris adalah rongga mulut. Nama dia jauh. Kalau makhraj apa dia? Makhraj yang kedua iaitu makhraj halkum. Huruf yang berada di halkum, keluarkan. Seperti mana huruf 6 ada dalam buku kita semua ni. Cuba lalu jalan sambil kutip ya. Baik. Ada 6 hurufnya di halkum. Ada awal halkum iaitu huruf hamzah dan ha. Ada pertengahan halkum iaitu huruf ain dengan ha. Ada hujung halkum iaitu huruf kha dan huruf gha. Ada huruf lisan iaitu nombor 3 terbagi pada makhraj tu yang kita nak kena tahu, iaitu berkaitan dengan lisan, lidah. Huruf lidah yang paling banyak sekali ada 18. 18 ni nanti kita bilang dalam buku. Kalau nak bilang pun boleh. Di pangkal lidah ada 2, huruf qaf dan huruf ka. Di pertengahan lidah ada 3, huruf jim, huruf shin dan huruf ya. Hujung lidah ada berapa? Hujung lidah atas, hujung lidah tengah, hujung lidah bawah. Hujung lidah atas ada ra, na, la. Hujung lidah tengah ada 3, da, ta, da, ta. Hujung lidah bawah ada zai, ada sad, ada sin, ada sad. Hujung lidah, keseluruhan hujung yang berada di gigi, iaitu huruf za, huruf dha dan huruf tha. Terbaik, apalah tak ikut urutan. Dan tepi lidah ada apa? Huruf dhad. Huruf tepi lidah kita adalah huruf dhad. Cukup lagi 18. Tak nak bilang lah. Lepas tu ada panggil makhraj syafatai yang keluar daripada bibir. Seperti mana huruf fa, seperti mana huruf wa, seperti mana huruf ba dan mim, 4. Dan makhraj kepada mustahak, iaitu seperti mana gunna yang keluar daripada rongga batang hidung, iaitu hasil daripada penemuan di antara nun dan mim, di antara nun mati dengan huruf-huruf hijaiyah dan mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah. Itu di antara panggil khayshum nama dia. Itu baru makhraj 1. Yang kedua mesti kena tahu guru tu ataupun yang menegur atau yang kena tahu, iaitu di antara yang kita tartil nak sebut pasal tartil ni. Yang kedua nak kena tahu sifat. Sifat pula terbahagi kepada 2. Sifat berlawanan dan sifat tunggal. Kena tahu apabila kita sebut huruf satu huruf, seperti mana huruf ba, dah tahu dah. Ba, maksudnya ini sebutan yang betul, ini sebutan yang salah. Apabila kita sebut huruf ba satu. Jadi itulah dikatakan turutan tertil. Saya cakap dulu berkaitan dengan sifat. Ada 2 sifat berlawanan pula, terbahagi kepada 5 pasangan pula. Itu. Jadi sifat berlawanan setiap huruf ni
Di dalam huruf tu dia ada partition dia huruf dia. Dia ada setiap huruf tu ada 5 pula kena partition tu, kena bagi hak, iaitu pada suara. Macam mana suara pada huruf tersebut. Ini mana semua huruf ada. Suara pada huruf ni macam mana? Kalau kita tanya suara pada huruf ta, macam mana huruf suara ta? Apa yang kita nak jawab? Yang kita nak baca Quran. Suara pada tak ada tanya saya tak apa. Jangan risau. Saja yang tengok di saya. Kalau kita tanya kata huruf ta, macam mana suaranya? Itu kita nak kena tahu tu. Tak apa. Itu saya tak nak suruh serius. Nanti kita akan kupas lagi insya-Allah. Kalau kita tanya huruf apa dia? Huruf jim, ja, kita kata huruf jim. Apa suara dia? Suara dia macam mana? Maksudnya sedar dan mengetahui di atas bacaan itu lebih baik daripada kita baca kita tak tahu. Lepas tu itu baru satu pasangan. Dia ada 5 pasangan. Pasangan yang pertama adalah berkaitan dengan suara. Pasangan yang kedua berkaitan dengan nafas. Macam mana pula huruf jim dengan nafas? Adakah kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, nirrajim? Adakah betul? Adakah diamal oleh para pembaca? Adakah itu betul? Itu maksudnya kena tanya. Jawapannya tidak betul. Sebab apa? Sebab sifat jim adalah nafas yang tertahan. Jadi kalau kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, salah. Mana pengukurannya? Pengukuran dia pada sifat berlawanan yang kedua, iaitu nafas yang tidak terlepas, nafas yang tertahan. Macam mana kalau kita baca huruf za tu, bukan zai, za. Adakah hurufnya kita baca bunyi id gitu? Tidaklah. Kalau kita baca za, penunggu dia kat mana? Kalau kita baca id, salahlah. Dia bukan qalqalah dan dia bukan huruf yang terlepas. Ia adalah huruf yang tertahan nafas. Jadi itu cara kita belajar Quran. Sebelum mati boleh lafaz Quran dengan betul, dengan cara kita membaca satu persatu. Itu lebih baik daripada kita baca Quran yang tak sedar, yang tak reti. Ini kena faham ni. Yang tak sedar, tak reti ni, maksudnya kita tak tahu apa yang kita lafazkan setiap huruf tu. Ini yang kita nak mencarinya. Besar sebenarnya cerita Quran ni. Sebab Quran ini panggil lahirnya daripada Tuhan. Dan sekarang pun tak ada siapa menafikan bukan bahasa Tuhan. Tetapi kita ada kebiasaan dia jadi macam kita lafaz Quran tu jadi macam biasa. Tapi semua makhluk yang sebelah, yang ada keliling kita tu, apa dia? Mengistighfarkan ke atas mereka yang boleh menyebut setiap huruf. Kita tak sedar. Itu masalahnya. Besarnya, mulianya bagi orang yang boleh melafazkan huruf Al-Quran. Sebab tu zaman Nabi kita banyak duta-duta, bukan ilmu lain, bukan ilmu apa dia, ilmu fiqh ke, bukan ilmu, tak ada. Duta-duta Nabi yang Nabi hantar adalah ilmu Quran. Hantar. Nabi hantar ke Mesir, hantar ke Kufah, hantar ke semua. Yang daripada duta-duta itu daripada mereka yang hebat Quran. Jadi Quran lah yang mengeluarkan akidah. Quran yang mengeluarkan apa dia fiqh Quran. Siapa yang bunuh Sayyidina Ali? Siapa yang bunuh Sayyidina Umar? Sayyidina Umar. Itu duta bukan Sayyidina Umar, bunuh Ali. Nama dia Abdul Rahman bin Muljam kan. Masih ingat? Abdul Rahman bin Muljam ni adalah orang yang hebat Quran, tetapi dia khawarij. Allah, dia khawarij. Nama dia Abdul Rahman bin Muljam. Abdul Rahman bin Muljam, dia bunuh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali, betul lah. Dia bunuh Sayyidina. Yang bunuh Umar lain. Tapi Umar yang menghantar dia ke Mesir, dan dia khawarij. Tapi tu ke Quran walaupun hebat macam mana pun, tapi segi akidah dia ada juga berkaitan dengan itu. Sebab khawarij. Ada seorang duta
yang apa dia dikatakan Khawarij. Tapi tak apa, itu cerita lain lah. Baik, nak ceritanya tu dua pasangan daripada sifat tunggal. Yang pasangan yang ketiga, iaitu macam mana kita nak sebut huruf yang dikatakan pasangan yang ketiga, pangkal lidah. Macam mana pangkal lidah? Apabila kita sebut, mesti terangkat pangkal lidah, tak mesti biasa, isti'la nama dia. Macam mana bunyi? Kalau kita letak dengan kaedah yang mudah, yang bunyi O. O, jangan hilangkan O. Baik, ambil huruf, bunyikan O. Macam mana? Huruf ba tak boleh, tak mungkin kan huruf ba. Kalau ba kita bunyi O tak? Bo, tak betul kan? Kalau huruf ta pun to, tak betul. Jadi huruf yang bunyi O ni kita cari dalam 29 huruf. Itu adalah huruf yang dikatakan huruf pangkal lidah. Huruf apa yang bunyi O? O memang O ni. Baca dalam Quran bunyi O. Macam mana? Huruf Ain tak ada bunyi O. Tak. Bila berbaris bunyi O. Do, to, zo, o. Dan apa dia? Ro, ko, so. Itu ada bunyi O. Kenapa dia kena bunyi O? Sebab dia huruf yang mesti kena terangkat. Kita rasa dia angkat di pangkal lidah. Baik. Sebab tu kalau kita baca minas salihin, tak ada tadi. Minas salihin tadi. Ghafilin, seperti mana dalam surah Fatihah? Siratal ladzi, siratal ladzi, dikata tal ladzi. Siratal ladzi, salah. Dia kena bunyi O. Sirato, to, O, tal ladzi. Adakah ada bunyi macam ni? Ghairil maghdu. Ada bunyi ghairi. Salah juga tu. Ghairi, ghai. Salah. Dia kena bunyi O, Ro. Ghairil maghdubi alaihim. Ini adalah yang pasangan yang ketiga pada sifat berlawanan, iaitu huruf pangkal lidah terangkat dan tidak terangkat. Jadi kalau huruf yang tidak terangkat pangkal lidah, ia akan bunyi A. Ba, ta, tha, ja, ha. Masuk kho, dah lah. Kho, O dah. Kho. Sebab tu jangan bunyi kha, dia guna bunyi kho. Sebab apa? Sebab pangkal lidah. Dulu kita belajar sebab guru kata bunyi kho. Tak boleh bunyi kha. Kenapa? Sebab dia adalah huruf pangkal lidah. Dulu kita tak ada belajar huruf istilah tidak. Begitu. Jadi susunan pada bahagian yang keempat, iaitu pada makhraj berlawanan, pada sifat berlawanan, iaitu lidah naik bersertai pangkal lidah. Ada huruf 4. Seperti mana huruf? So. Ni kita angkat ni, lidah sekali. So, do, to, do. Gitu. Padahal pada huruf yang kita baca itulah cerita dia. Pada huruf yang apabila kita sebut huruf yang pangkal lidah dan huruf itbaq ataupun lidah naik betul-betul. Dan kita kata pasangan yang kelima, iaitu berkaitan dengan postmortem ataupun menilai setiap huruf itu pada sebutan senang ataupun susah. Kalau huruf ba senang ke? Kalau huruf ta senang ke? Huruf ta senang ke pada sebutan? Jawapannya ada jawapan pada buku kita tu. Semua. Jangan risau. Ini serius ni. Ini sekabut-kabut. Baik. Apa lagi yang kita nak kena tahu bagi guru selain daripada itu? Iaitu pada baris. Inilah yang saya kata kena bunyi betul-betul dengan acuan. Kaedah saya adalah acuan adalah jangan lari daripada baris atas A. Ba, ambil ba campur dengan A. Ta campur dengan ba, ta, ta. Kalau huruf O, dia campur dengan O. Tu je. Kalau baris bawah, kepala ya yang bunyi yi, ya. Bukan i, tapi yi. Ya, Y-E-E. Kalau bahasa Melayu kita Y-E-E. Sebenarnya tak ayat nak letak bahasa Melayu kita situ tu, dia bunyi yi. Yi. Apabila kita kata yi, ba campur dengan yi, dia punya dah B. Itu yang kena B. B. Sebab tu Rabbi B. Itu. Baik, kalau balik depan,
Baik depan adalah siapa yang depan? You salah. tak boleh you. You dia akan bunyi U lah. Kalau kita kata dia bunyi WU. Wu. Seperti mana? Kita ambil daripada mana? Ambil dia daripada kepala wa. Jadi kalau kita na'budu wa, itu panggil. Kena tahu tu. Bagi guru atau siapa-siapa yang belajar yang nak menjadikan guru, nak menjadi dia guru, maksudnya dia kena tahu. Baik. Itu apa dah? 3. Makhraj, sifat, sifat satu lagi, sifat tunggal. Dia ada 7. Tak apa semua itu dalam tu, insya-Allah. Satu lagi yang seterusnya iaitu kita kena tahu berkaitan dengan sukun. Huruf yang sukun. Macam mana kita nak masukkan baris bertemu dengan huruf sukun? Macam mana? Dan satu lagi adalah yang kelima, iaitu berkaitan dengan sabdu. Sabdu ni ulang semula cerita dia, iaitu masuk di dalam bab tartil. Masuk dalam bab tartil, iaitu sabdu nombor 5. Yang nombor 6 adalah umum, iaitu mustahak, berkaitan dengan hukum-hukum yang seperti mana kita kata hukum ikhfa, hukum idgham, hukum iklab, hukum apa lagi? Hukum idgham mislain, hukum idgham mutamassilai, idgham mutaqaribai, mutajanisai. Hukum apa dia alif lam samsiyah qamariyah ataupun izhar qamariyah, izhar idgham samsiyah. Termasuk semua tu, termasuk di dalam umum. Jadi semua ni adalah berkait dengan bacaan tartil, dan berkait juga baca dengan hadar, dan baca dengan tadwir dan tahqiq. Berkait semua tu. Baik, kita tengok tartil, iaitu bacaan yang perlahan-lahan dan tenang. Baca tenang perlahan. Jadi kalau kita baca tak tenang ni macam mana? Iaitu kita baca bunyi berebut, tak habis lagi huruf huruf depan, kita lompat dah kepada belakang. Ini maksudnya apabila kita baca macam tu, dia bunyi serabut, bunyi tak tenang. Macam mana tu? Baik. Macam mana je lagi kita akan baca? Satu ayat je. Semua kita akan baca satu ayat je. Satu pagi, satu ayat, insya-Allah. Berapa dah? Baik, tahu tenang tak tenang. Baik, tenang ketika melafazkan huruf daripada makhrajnya, itu tenang tu. Tenang keluarkan pada huruf daripada makhraj. Makhraj ni iaitu tempat lahirnya. Baik. Tempat lahir, tempat beranak huruf tersebut. Baik. Dan memberikan hak. Ni sifat ni. Memberikan hak ni adalah sifat. Dan mustahaknya ataupun yang umum. Mustahak ni yang umum lah, yang mendatang. Seperti mana idgham, ikhfa, semua itulah. Serta, ini yang penting, serta tadabbur, iaitu akan maknanya. Tadabbur akan maknanya. Jadi cerita di sini kena baca satu juzuk sehari ke? Tidak. Kita kena baca setengah juzuk sehari ke? Tidak. Tak, bukan kata tidak di sini. Tak boleh, boleh, sangat-sangat boleh, sangat-sangat digalakkan dan sangat-sangat bagi. Tapi dia nak ceritanya baca Quran, inilah cerita dia yang dapat keuntungan seperti mana baca dengan memberi hak dan mustahak dan bersertai dengan tadabbur akan maknanya. Inilah martabat ataupun inilah darjat yang paling baik. Yang paling baik, darjat yang paling baik. Macam ada contoh kita baca. Kita baca ayat yang pertama surah Baqarah yang kita baca minggu lepas. Kita baca macam mana? Dzalikal kitabu la raiba fihi. Seperti contoh itu. Hudal lil muttaqin. Jelas tak satu? Kalau kita sebut huruf za, kita dah bayang. Oh, huruf za sifat je sini dia sekian.
Kalau kita kata huruf za, sifat dia apa? Kalau kita kata za, lahir daripada mana? Za. Daripada hujung lidah, di antara gigi, hujung gigi. Hujung lidah ni di antara hujung dua gigi. Kalau kita kata za, macam mana ringan ke berat pada huruf za? Dia adalah ringan. Dia ada ringan dan tidak ada angin pada sebutan. Jadi huruf za, pangkal lidah terangkat tak? Tidak, sebab dia adalah huruf A. Jadi huruf A ni ada 22. Ada 21, sorry. 21, 8, jadi 29 dia. Huruf A ni dia ada 21 huruf. Yang huruf O ni dia ada 8. Ro, Kho, Ro, Ko, So, Do, To, Do. Itu adalah huruf O. Huruf O ni adalah huruf pangkal lidah terangkat. Jadi kena buat tambahan, iaitu kena terangkat pangkal lidah. Baik. Jadi kalau kita baca za tadi, kita dah tahu dah. Za itu adalah makhrajnya dan sifatnya. Kita bacanya dua harakat pada A, iaitu rongga yang bunyikan dua harakat. A. Seperti za itu. Bolehkah kalau kita baca zalikal kitab? Zalikal kitab. Boleh tak? Boleh. Tetapi itu cacat pada rongga. Itu cacat pada rongga. Zalikal kitab. Cacat pada rongga. Jadi rongganya, iaitu baris atas yang bunyi A. Ia tak ada berubah lah. Ia akan bunyi A. Tidak ada za. Adakah kita sebut alif, yang kepala alif tu kita bunyi alif? Tak ada kan? Kita sebut alif. A. Itu adalah makhrajnya. Alif. Kalau kita sebut za, kita ambil kepala alif tadi. Za. Gitu. Jadi dua harakat, tambah lagi A. Za. Itu cara dia kita mengambil makhraj baris. Baik, kalau kita kata li, kita dah tahu li. Sifat macam mana? Hujung lidah tekan di gusi. Dan bunyinya yi. Tak ada lebih. Yi. Mana li bercampur dengan yi? Bercampur dengan yi bunyi macam mana? Li. Seperti mana malikiyau. Liki. Kalau tak sampai, macam mana kita baca? Tak sampai bunyi barisnya, kita baca bunyi malikiyau. Kalau kita sampaikan, dia akan bunyi malikiyau. Tak sama. Itu tak sama. Kenapa kita kena buat macam tu? Iaitu pada sifat dia pertengahan suara tidak ada lepas. Dan apabila kita letak baris yi tu, dia support kepada yi lah, kepada i lah. Li bunyi li. Jadi bacanya maliki zalikal ki ka. Itu cara dia kita mengambil tahqiq. Jelas satu. Jadi kalau baca Haidar macam mana, tadwir macam mana, nanti lepas ni InsyaAllah. Kita tengok dulu yang nombor 2, iaitu tahqiq. Tahqiq ni adalah tahqiq, iaitu seperti bacaan tertil. Sama bacaan tertil, cuma lebih lambat dan perlahan. Kenapa perlahan? Biasanya bagi mereka yang baru belajar membaca Al-Quran. Jadi tak salah lah. Orang yang baru belajar Al-Quran ada dalam ni, ada dalam catatan buku. Jadi janganlah menghinakan orang yang baru belajar. Jadi kata saya ni teruk baca Quran. Ni ada martabat dia ada, peringkat dia ada untuk dia belajar. Maksudnya peringkat dia adalah tahqiq. Nama dia tahqiq. Ada dalam ni. Jadi jangan menghinakan kita. Kita ni selalu hina. Sebab apa? Syaitan yang sud. Tak payahlah, andailah. Dia tak. Sebenarnya yang tak pandai tu, dia lari dah tu. Alasan. Sebenarnya ada bahagian dia, iaitu tahqiq. Dia baca macam mana? Dia baca the, li, kal, ki, ta, bu, la, rai, ba, fi. Bolehkah? Boleh. Ada masalah? Ada masalah apa? Sebab dia adalah huruf Quran, dia ada tartil Quran, dia adalah susunan Quran. Siapa yang kata salah? Tak salah.
Sebab itulah saya menggunakan kaedah ini. Siapa yang tak pandai Quran pun boleh. Kaedah apa? Kelatan tu. Satu-satu. Seperti mana kita nak baca sekejap lagi pada alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum itu hak kepada ikfa yunfiqun. Itu untung, insya-Allah. Saya kata ni untung bagi kita kalau kita boleh sebut sebetul. Itu nama dia tahqiq. Tapi kalau tahqiq kita dengan kita duk kalut, kita tak bagi tu betul sebutan, kita gitu, boleh juga. Tapi kita tak nak macam tu kita belajar. Kita nak belajar sebutan seperti itu, tahqiq. Satu-satu. Apabila kita dah tahqiq, dia akan jadi tartil. Apabila alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salat wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jelas tak? Mana tak jelas hurufnya? Jelas. Itu cara dia baca. Jadi, adakah duduk di tahap itu? Tidak. Nabi pernah baca dengan sendiriannya. Kalau bukan sahabat, Nabi baca dengan tertil. Sebab sahabat boleh tulis, sahabat boleh hafal. Tapi Nabi apabila Nabi baca dalam solat ataupun Nabi baca sendirian, iaitu keluarnya dua ni, iaitu nombor 3 dan nombor 4. Jadi kalau kita baca sendiri, macam saya baca sendirian, takkan saya baca macam tu. Tak, saya baca laju. Kali apabila kita baca dengan kita mengajar, tak boleh. Maksudnya kita nak kena bagi jelas pada bacaan. Saya baca laju, saya baca jenis tadwir ataupun ada hadar baca dengan. Seperti mana nombor 3 dia kata hadar, iaitu bacaan yang cepat serta menjaga hukum hakam tajwid. Ini hukum hakam tajwid seperti mana tadi lah, dalam tartil, menjaga makhraj, memberikan hak dan mustahak, dan beserta tadabbur jugalah. Tapi tadabbur kurang sikit lah kalau laju. Tadabbur ada juga, tapi dia tak dapat. Cuma ada, kalau kita dah mahir bahasa Arab tak apalah, boleh. Baik. Jadi hadar ni baca dengan laju serta menjaga hukum hakam tajwid. Kelebihannya iaitu kebiasaannya bukan. Kebiasaan yang diamalkan oleh orang yang telah menghafal Al-Quran, iaitu mereka yang menghafal Al-Quran. Di sini tak boleh langgar lah hukum tajwid, baca tu. Baca dia laju. Macam mana baca? Kalau kita ambil tabarakalladzi. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Begitulah caranya yang agak, kalau laju lagi ada, tapi saya rasa itulah yang boleh saya buat pada lafaz yang jelas, gitulah. Baik, itu berkaitan dengan hadar. Yang keempat iaitu tadwir. Sebenarnya hadar ni laju, seperti mana Imam Syafi'i baca satu hari boleh khatam 2 kali. Macam mana? Agak macam mana? Bunyi macam gitu ke? Mungkin. Itu ada orang tanya Imam Syafi'i baca macam mana sampai boleh khatam 2 kali. Wallah, semua ulama tak boleh nak bayangkan macam mana dia baca. Tetapi betul tak betul? Iktiraf, semua dia iktiraf, semua dibagi hak betul. Dia baca tu adalah Quran, dan baca itu adalah bacaan Quran lah, bukan dia baca lain. Jadi boleh kalau kita baca tu tapi bunyi huduh sikit pun tu. Itulah. Baik, nombor 4
Kita tengok nombor 4, iaitu tadwir. Tadwir adalah ni kena tahu martabat kita. Kita duduk tahap mana ni? Kalau kita baca, kita duduk tahap mana? Kena tahu. Kita baca tartil ke, tadwir ke, haidar ke, barulah menjadi seorang yang membaca Al-Quran yang menyedari diri itu. Begitu. Iaitu martabat pertengahan antara bacaan tartil dan hadar. Iaitu pertengahan dia ni seperti mana tarawih. Imam tarawih kita di Mekah tu ya, itulah yang martabat pada pertengahan. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Pada contoh dia gitu, pertengahan. Tidaklah laju dan tidak lambat. Jadi saya rasa ini martabat kita kot, kita baca. Kan? Gitulah. Jadi kena tahu martabat. Baik, habis cerita dia. Kita sambung. InsyaAllah kita buka ayat yang kita nak baca hari ni. Iaitu ayat yang kedua. Susun betul-betul, InsyaAllah. Baik. Jadi keratan pada alladzina yu'minuna bil ghaib. Jom kita ada papan. Kita buat keratan tu. Keratan ni untuk kita baca dengan hati-hati dan ada hak dan mustahab ya, insya-Allah taala. Ya, alladhi. Baik. Kalau lam ya sabdu, maksudnya lam ada dua ni. Dan huruf la dan huruf za, zi, huruf na dan huruf yu, alladhina yu dan mi. Ni kena susun baris ni. A, yi, a, itu lah. Ni a. Dan huruf nun, nu, alladhina yu'minu nabil alladhina yu'minu nabil nu'minu wu ni nabil ghaibi bil ni masuk dalam lam bil ni masuk dalam lam. Dia ada hamzah wasal, dia ada lam mati. Ini kalau kita kata hukum tajwid ni pernah dengar tak? Apa dia kalau macam ni ni? Bil ghaib. Betul tak macam tu tulisan? Tak betul macam tu ni. Bil tak betul. Dia tak betul di sini. Dia ada ni. Dia ada hamzah wasal. Bil. Ghain, gha dan ghai. Ghai. Bi. Wa. Dan huruf ya, yu. Wa yu, salah. Wa yu saja. Dan qi dengan ya. Qi ni bunyi yi. Wa yuqi. Dan teruskan pada mu. Wa yuqimu. Wa yuqimu. Mu, dua harakat. Dan nuhunan na. Maksud sad sad mati dulu sebab sabdu. Sad dan sa. Dan huruf la. La macam tu tak? Askinus salah. Lawa. Yuqimuna as-salah. La. Sama je la ni lah. Cuma la ni ada waw. Ada waw. Yuqimuna as-salata wa yuqimuna as-salata. Salata wa bi wa mimma kan. Wa mimma ni mati dulu. Wa mimma dah hidup semula ma. Wa mimma di sini dengung ni. Dengung. Wa mimma razaqna. Ra dan huruf za, zaqa. Ni ada qalqalah ni qa ni. Ni ada qalqalah qa. Qa.
Wa mimma razaqna. Razaqna. Baca kena bunyi ni. Razaq lekat dan qana. Razaqna. Sebenarnya ulama marah ni kalau letak hamzah ni. Dia kena, dia tak ada hamzah sebenarnya. Tapi nak bunyikan kita susun apa dia? Qalqalah dia akan bunyi. Kalau kita kata macam ni, qa lah. Sebenarnya kalau bunyi hamzah betul boleh. Ini telaki yang guru tak apa. Nanti guru beritahu. Jadi razaqna, razaqna. Na dua harakat. Lepas tu razaqnahum. Hu asal dia hum tambah masuk mim jadi hum. Razaqnahum. Bunyikan hum. Razaqnahum yung. Di sini kelihatan pada kelihatan kepada ikhfa. Di sini sengau. Sengau ni. Sengau. Sengau iaitu masuk sengau itu, sengau ni masuk apa? Masuk fa. Masuk fa. Sengau sekali masuk fa aja dah. Gitu. Baik, fi je nak fi bunyi yi. Bunyi fi yi ya, yi. Jangan banyak. Yi, fi. Dan ku tak masuk nun ke? Nun tutup. Ni mak ada sukun. Yunfiqun. Jadi setiap ayat yang kita baca, kalau boleh kita baca macam ni, ini tertil nama dia. Allazina yu'minuna bima nabil ghaibi wa yuqimuna as-salah. يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Itu cara dia. InsyaAllah jom kita cuba baca. Cuba saya dulu. Itu dah, tu buah tu. Atas. Waktu minggu depan. Okey. Tengok. Kalau kita ikut, macam mana kita bunyi macam tak cukup kan? Tak cukup sebab tu. Kalau kita kata, kita ambil di wa mimma tak apa. Wa mimma kita tekan huruf yang tekan dan bunyi yi. Wa mimma. Itu cara kita mengambil huruf tu. Huruf tu adalah huruf tawassut dan baris bawah. Macam mana bunyi? Mi. Cuba kata wa mimma. Razaqna tekan. Pada na itu adalah pertengahan suara dan bunyi a. Bunyinya wa mimma. Na razaqna, na tekan. Nahum. Dia bukan kita ajar lagu kita ajar huruf je. Manakah dia akan bunyi lagu sendiri. Yunfi, baris bawah. Yunfiqu, kalau ku tekan dia syiddah. Gitu cara dia kita ambil. Tapi ini permulaan kita macam tu lah kita tegurnya. Tapi sebenarnya dalam apa yang kita tegur tadi semua ada dalam buku kita akan keharapannya. InsyaAllah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kita teruskan. Tak apa, teruskan. Ikut kelatan je, ikut kelatan apa tadi. InsyaAllah. Baik. Alladzina yu'minun. Na ni nun na. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Nuna bil, dia tak berebut dia bunyi satu.
yu'minuna bil ghaibi wa yuqimu. Dia tak berebut. Yang kaedah yang duk tarannum semua tu, semua itu yang sahih lah tu. Bacaan yang benar lah tu. Cuma dia tambah lagu dia lah. Tapi bacaan itulah yang sebenarnya tarannum tu. Sebab tu tarannum dia komersial. Sebab apa? Itulah baca Quran yang tartil sebenarnya. Cuma yang tambah lagu je. Baik. Sekali. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum dia jadi mendata tu. Kalau kita bacanya bil ghaibi wa yuqi wa wiwu ya yu wa yuqimuna. Apabila kita bunyikan panjang, bunyi panjang. Qi dan mumu. Jangan kalut. Jangan qimu. Itu dia berebut tu. Dia bunyi berebut sebab tak bagi hak kepada mad. Tak apa, sekali lagi. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata. Tak apa. Wa mimma razaqnahum. Wa mimma tu kena bagi hak rehat dia tu. Wa mimma razaqnahum. Sama ibu berebut tu. Tu ibu berebut lah. Kalau bunyi na je lah. Razaqnahum. Dia tak berebut. Dia bagi hak tergelam bunyi dia tak muncul ke hujung lagi. Panggil huruf yang sambung. Dia bunyi wa mimma razaqnahum. Kalau kita bunyi jadi berebut ni. Wa mimma razaqna tu berebut tu. Berebut yang belakang tu. Itu cara dia kita bagi rongga. Itu ya sekali-kali. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Fi yunfiqun. Yunfiqu fi fiqun. Yunfiqun. Nun tu tak boleh kita bunyikan, bunyikan jelas. Sebab nun tu tidak hak ada, tidak ada hak untuk jelas. Cuma dia ada pada sifat tapi zat tak ada. Zat dia tak ada nun sebab dia bunyi ikhfa. Jadi bunyinya yunfiqun. Gitu. Baik, tak apa. Teruskan kepada seterusnya. InsyaAllah. Berapa orang sempat itu nak tujuh sekarang tu berdiri. Sempat kau insyaAllah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma as-salah. Dis-sa. Nas-sa. Jangan lambat. Lambat jadi panjang. Wa yuqimuna tu mak tu. Wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa mimma tak perlu laju, tak apa. Wa mimma razaqnahum. Janji kita susun tu. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alhamdulillah ni boleh ni. Alhamdulillah lama-lama boleh. Insya-Allah alhamdulillah barakallah. Boleh. Tu sedap tu. Tu sekali lagi. Maksudnya yang itu tidak ada dengung. Satu keratan yang sedaging dengan hamzah tu. Allah. Jangan satu keratan. Alladzina yu'minuna bil itu sama tu. Bunyikan tu. Nuna bil alladzina yu'minuna bil. Tekan pada wu, tekan pada yi. Alladzina yu'minuna bil
الغيب ويقيمون ويقيم ويقيمون الصلاة ومما nak di A dulu. ومما رزقناهم ينفقون ومما perhatikan pada mak. ومما رزقناهم. Dah, dia tak berebut, dia tak bunyi gitu. Tak ada lenggak tak. Itu. ومما رزقناهم ينفقون. Apa dia jadi Korea ni semua ni. Alhamdulillah. Barakallah. Teruskan kita bagi tuan mesti insya-Allah. Alhamdulillah. Itulah teguran insya-Allah. Teguran bukan dia seorang, untuk bukan tu haji saja, orang lain pun sama juga dapat insya-Allah. Sebab tu jangan tuju kat tumpu pada kita aja. Bila ditegur tu, orang lain pun sama dapat. Alhamdulillah. Teruskan. Cuba Puan Musi. Tak apa, Musi ambil yang asli dulu. Kalau tak betul, kita betulkan. Asli jana, asal-asalnya. Ni. Dah. Tak apa, ada apa pun, bukan dapat berkah pun lagi. Ya, okey. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Boleh, tapi kita kata pada baris tu masih lagi tak rapat. Kita kata kalau mimma, rapatkan mi. Kita kata ma mi, wa mim, kalau a ma, wa mim ma ro. Rapatkan pada baris lagi sedap. Cuba. Wa mimma ya. Wa mimma razaqnahum. Rapatkan na a. Razaqnahum yunfiqun. Fi, rapatkan fi. Fi ya. wa yunfiqun. Razaqnahum yunfiqun. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tak apa gitu. Yi. Fa, kalau kita kata fa, fi. Fi. Fi tu kita ambil. Mimma razaqna. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itulah. Walaupun satu huruf, tetapi kalau tuan haji semua, tuan semua menggunakan seperti mana yang kita ajar, dan kita ajar orang lain, satu huruf itulah dapat untungnya, insya-Allah. Tapi ni bukan satu huruf, ni banyak huruf. Alhamdulillah. Barakallah. Baik, teruskan. Ya. Tak apa, tak betul lagi dah. Buat sikit-sikit dulu, insya-Allah. Lah banyak lagi. Ni banyak ni lagi. Tebal. Teruskan. Allazina yu'minun. Mi, kalau mi. Kalau you tak apa dah. Mi dulu. Jangan nu lagi. Mi dan nu. Allazina yu'minun. Na dulu dengan bil. Na dulu. Na cukup dulu. Payah juga tu nak susun. Itu kelihatannya. Allazina yu'minuna bil nabil. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ومما دي. ومما رزقناهم ينفقون. Yun jangan yun.
Nun apabila dia huruf yang tidak ada tanda sukun ataupun simbol tidak ada, mana dia tak layak untuk dia nak menjelaskan diri dia. Mana setiap huruf, bukan nun saja, mana-mana huruf yang tidak ada simbol sukun tu. Razaqana mimma razaqnahum yunfiqun. Alhamdulillah, saya rasa itu terbaik insya-Allah. Alhamdulillah, barakallah. Kita pakak-pakak dengar insya-Allah, pakak-pakak kita ni insya-Allah. Alhamdulillah, semoga terbaik. Baik, kita teruskan. Ya, dengar. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. Dia sebenarnya bukan susah kalau kita boleh sabar. Dia kalau kita susun macam ni. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Dia boleh. Tapi kena pandai susun tu. Kena bunyi seperti mana yang kita kata baris atas bertemu dengan sukun, bertemu dengan sabdu. Bunyikan satu tu. Bahawa kita kalau kita susun terus, kalau kita tak bagi hak kepada keratan, dia payah. Dia akan jadi sedaging bacaan ni jadi berantak. Cuba kita bahagikan. Walaupun tak apa, slow lambat pun tak apa, tapi bunyi jelas. Itu penting. Cuba sekali. Allazina yu'minun mi tak ikut tu. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salat wa yuqimuna as-salat wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jangan ya, yi tu tekan pada yi je. Fi. Jangan fi. Kalau fi di dua harakat lah. Yunfiqun. Yi kata yi. Fi yi lah tu. Kalau kata fi yi lah tu. Kalau bagi bawah yi lah. Mimma wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu cara kita mengambil baris. Jangan tinggal asal dia. Wu, yi dan a. Tak ada siapa ajar. Jangan tengok YouTube, tak ada. Ini saya aja. Itu cara kita mengambil baris. Mana perbuatan yang kita ambil makhraj dan sifat tu yang ada dalam mulut. Apabila keluar di bibir mulut tu, baris ba, bi, bu. Mana gitu caranya. Alhamdulillah, teruskan. Berhinguh ni tadi pagi-pagi ni. Ya, teruskan. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salat. Ambil balik wa yuqimu. Wa yuqimu. You bunyi you. Wa you tu you. Qi tekan yi. Wa yuqimu. Qi tekan lagi. Qi. Wa yuqimuna as-salat. Ya. Wa mim. Tekan mi. Mi tu tekan dia sebab dia mim tu adalah pertengahan suara. Dia mesti tengah tekan dia mim tu. Tekan pada mi. Sebelum ni kita bunyi mi tu tekan dah. Wa mim dan ma pun sama juga. Wa mimma razaqna. Sama juga na. Geng semua tu. Geng sekali dengan mim tu. Na tu sama juga. Tekan juga na. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu sudah. Alhamdulillah. Yang akhir itu sudah terkejut betul-betul lah. Bagus. Dia kalau betul acuan dia memang sama Qori yang mana pun sama aja kita baca. Kalau dia betul dengan acuan dia. Dia tak ada payah pun. Begitu. Bukan kata kita ni tak pandai tengok Qori-Qori. Dah, ia tak ada masalah. Mengajar Quran ni memang sama aja. Siapa yang pandai boleh baca seperti itulah. Tengok adik bunyi yang sedap. Dah. Segan, apa-apa. Dia pusing kau tu dulu dah. Kita bagi ni.
Tak apalah, mesti kau dulu. Baik. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Tak sabar. Cik tak sabar lah baca. Boleh. Alladzina Nah dulu. Kalau kita pergi ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi nu'minuna bil ghaibi. bil ghaibi Wa yuqi wa dan yu. wa yuqim Wa yuqi wa yuqimuna sholat wa mimma wa mimma razaqna qa tu. Razaqa kita betul betul. razaqnahum yunfikun. Alhamdulillah, boleh insya-Allah sikit slow insya-Allah. Asalkan boleh baca insya-Allah. Alhamdulillah. Saya pun akan tegur sikitlah. Tegur tu jangan anggap puasa kita salah nah. Maksudnya agak puasanya orang lain pun dengar juga insya-Allah nah. Jangan agak kita salah lah. Tak nak salah pun insya-Allah kita belajar insya-Allah. Okay. Silakan Fadal. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata Wa yuqimu wa mimma wa yuqimunas salat wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Alhamdulillah, tabarakallah. Betul-betul boleh insya-Allah. Alhamdulillah. Boleh mendengar dan baca insya-Allah. Boleh. Teruskan. Ya. Lagi cuba bagi pandangan kita ada masa kata-kata lepas-lepas kita baca ni bagi pandangan macam mana. Kat payah kat mana, susah kat mana. Kita boleh selesaikan insya-Allah. Silakan je. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah. Nassa mati duduk semula. Wa yuqimuna as-salah. Nas-salah. Wa yuqimuna as-salah. Wa mimma razaqnahum bunyi qa razaqa. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alhamdulillah. Boleh insya-Allah. Tabarakallah. Baik, kita patah balik kita lesi. Mana? Ya, mikrofon. Patah balik ke belakang. Ini kepada Cik Wan. Cik Wan baca dulu. Silakan. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Cuma Cik Wan baca sekali lagi. Di zi, di nu, di yuqi tu cuma panjang yang tidak berebut dengan belakangnya. Cuba. Zina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas gitu. Jangan berebut. Sekali. Allazina berebut ke? Kalau bunyi ngelak tu tu dia berebut tu. Berebut kita nak sebut huruf belakang. Dia sebenarnya tak bunyinya tu. Dia bunyi mendatar kepada zina yu'minuna. Dia tak berebut. Kalau kita bunyi ni zina yu'minuna, itu berebut. Panggil itu kaedah berebut. Tak salah. Dia tak bunyi tak sedap. Dari segi salahnya kaedah rongganya memanglah kita kata dari segi kaedah rongga salah lah, tapi dari segi bacanya tak ada apa. Tapi kita tak nak situ.
kita nak ajar menjadikan bacaan tu cantik lagi. Sekali lagi. Cuba ya. Allazina dulu. Allazina yu'minuna wu tekan wu. Yu'minuna bil. Tak jumpa lagi. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Tak apa je buat. Tak apa, kita bagi terserah kepada tadi, insyaAllah. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa pendek. Bil ghaibi wa bil ghaibi wa babi bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Tak apalah, insyaAllah lah, alhamdulillah. Tapi tak apa pun, saya kena tegur semua lah, insyaAllah, alhamdulillah. Tak apa dulu. Teruskan. Ya, Yusman, silakan. Yusman kena boleh ni, insyaAllah. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa yuqimunas mu bagi mu pula mu sebelum nu tu wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Itu dia tahqiq lah. Maksud memang tahqiq betul-betul. Bunyi tahqiq lah tu. Satu-satu syarat tak apa boleh. Alhamdulillah, tabarakallah. Alhamdulillah. Kalau boleh macam ni, kalau boleh belajar Yusman, masya-Allah, sentiasa kita baca seperti itu, dia akan jadi bagus. Alhamdulillah. Bila kita baca dalam Quran. Ya. Teruskan. Baik. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, bolehlah tu, insyaAllah. Dengan bersama kita boleh, insyaAllah. Cuma ada lah beberapanya, tapi boleh dah, alhamdulillah. Untuk hari ni, untuk minggu depan, kita minggu depan pula, insyaAllah, alhamdulillah. Baik tu kan. Teruskan tu Haji. Allazina yu'minuna bil ghaibi. Hati ghai tu tak gha lah. Bil ghaibi. Kalau gha bil ghaibi. Bil ghai. Bukan ghai, gha. Bunyi o. Gha. Gha. Wa yuqimuna. Yuqimuqi pada berdua harakat, mu dua harakat. Wa yuqi. Ya. Ro, itu ro. Razaq. Alhamdulillah, alhamdulillah, boleh, insyaAllah, alhamdulillah. Huruf ghain tu je, ro. Itu o, bunyi o. Itu pakai lidah tu. Teruskan. Allazina yu'minuna bil ghaibi yuqimuna as-salat. Ini ada, boleh. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Ini boleh.
Dia boleh pakai dengan mak asli boleh. Mak asli macam tu dia bunyi dia tak berebut. Alhamdulillah. Boleh. Teruskan aja. Teruskan. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Boleh tak apa, boleh tu insya-Allah. Alhamdulillah. Barakallah. Baik. Habis kita. Habis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebab itulah kita kena kembali balik pada pada cuba baca balik yang saya hantar tu, seperti mana tasrif tu. Tasrif ada bacaan alibata tu yang kita hantar tu. Tasrif bagaimana tasrif? Tasrif makhraj. Ba bi bu bab bu ban bani babna minal mubni mabiban bani ba. Itu latihan dia kita baca tu. Kalau kita kata ta ti tu bat tu tanitat na minal mutni matita tanita. Itulah apa kaedah latihannya sebenarnya. Sebelum kita kata baca Quran, situlah. Alhamdulillah. Dan seterusnya lah. Alhamdulillah. Kau nak ulang balik pun boleh, tak ada masalah. Boleh dah. Tapi baca kena baca juga. Ada ulang tak baca siap. Gitu. InsyaAllah boleh. Ya, ada soalan apa-apa kalau nak buat penambahan, kalau nak tanya macam mana nak boleh bunyi ke macam mana kan, boleh insya-Allah. Tekan. Boleh. Saya rasa soalan yang tuan tanya tu pernah ditanya lah mungkin. Sama je kita kot. Okay. Silakan kalau ada. Apa dia yang tasrif tu tasrif tu yang kita baru tahu mana acuan dia cukup macam mana. Ta. Macam tu lah. Kalau ta tu dia ada tanita. Kalau misalnya kalau ta kita sebut ta, dalam tu dia ada tanita. Cara sambung dengan bunyi satu baris yang cukup tu lah. Begitu. Kalau kita kata ti, mati, mati. Mana kita tahu panggil sukatan pada bunyi yi tu. Di mana ti. Ya, gitu. Boleh dah? Alhamdulillah. Tak ada apa dah. Baik, kita tutuplah majlis kita insya-Allah. Alhamdulillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atraf an-nahar. واجعله لنا هجة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يهدي قومنا بهدي القرآن فإنهم لا يعلمون. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan insyaAllah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.